Ilmu itu cahaya. Ia bukan sekadar mencerdaskan minda, tetapi menyinari hati, membentuk akhlak yang mulia. Ilmu yang dicari tanpa nilai hanya akan melahirkan jiwa yang kosong. Sedarilah, ilmu tanpa akhlak hanyalah bayangan. Tetapi bila keduanya berpadu, lahirlah insan yang benar-benar bernilai. Ilmu ini amanah. Bila disertakan dengan nilai, ia membentuk akhlak yang mulia, dan di situlah terlahir insan yang bermanfaat untuk masyarakat. Akademia bukan sekadar tentang ilmu. Akademia adalah tentang membina akhlak, kerana di situlah terletaknya kekuatan sebenar masyarakat.